Hai kalian, selamat datang. Video yang telah tular di sosial media ini memaparkan sebuah kereta Mercedes yang beringat dia masuk lorong Smart Tag tetapi yang dia masuk tu lorong Touch and Go. Owner video ini juga berkata, "Sini Touch and Go lane, bukan Wave and Go lane." Ramai orang dalam laman web telah memarahi pemandu Mercedes itu bahawa kalau pandu kereta mewah tak semestinya otak dia bawa sekali. Kadang otaknya tertinggal letak entah ke mana, lemah bila sel otak X berhubung. Apakah pendapat anda? Sila komen di bawah. Ada video dashcam? Hantar kepada email ini. Subscribe untuk lebih konten.